Anda pernah terfikir tak, apa sebenarnya rancangan Malaysia untuk pertahankan kedaulatannya? Ini bukan cerita pasal jet pejuang atau kapal selam semata-mata, tapi tentang idea besar, strategi teras yang menjaga keselamatan kita semua. Jom kita bedah siasat sama-sama. Okey, kita mulakan dengan soalan yang paling asas sekali. Macam mana sesebuah negara tu nak pastikan yang ia kekal bebas, selamat dan berdaulat? Jawapannya bukan semudah ABC. Ia sebenarnya satu sistem yang sangat kompleks dengan banyak lapisan pemikiran di sebaliknya. Dan inilah dia falsafah utamanya. Kita petik terus dari dokumen rasmi. Cuba perhatikan dua perkataan penting kat sini. Berterusan dan menyeluruh. Ini maksudnya, kerja ni takkan pernah berhenti. Ia adalah satu komitmen 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk pastikan Malaysia ni bukan saja selamat, tapi juga stabil dan makmur. Itulah matlamat akhir dia. Baik, ini dia pelan tindakan kita untuk beberapa minit seterusnya. Kita akan sentuh sikit pasal falsafah, lepas tu kita tengok asas dasar, ancaman dari dalam dan luar, dan akhir sekali, kita bincang cabaran-cabaran zaman moden. Jom mula. Okey, bahagian pertama, falsafah. Sebelum kita boleh cakap tentang apa yang kita buat dan macam mana kita nak buat, kita kena faham dulu kenapa kita buat. Setiap tindakan, setiap dasar, semuanya berpunca dari satu idea teras ni. Jadi, bila orang sebut pertahanan negara, apa benda sebenarnya tu? Definisi ni sangat menarik tau sebab ia tekankan perkataan segala usaha. Maksudnya, ia jauh lebih besar daripada sekadar kekuatan tentera. Ia melibatkan diplomasi, ekonomi, malah perpaduan kita sebagai rakyat pun termasuk sekali. Semuanya demi satu tujuan, nak lindungi negara kita. Okey, falsafah kita dah jelas. Sekarang, jom kita tengok macam mana idea besar tadi tu diterjemahkan kepada satu rangka kerja yang praktikal. Anggaplah ini macam enjin di sebalik dasar pertahanan negara kita. Rajah ni mungkin nampak macam rumit sikit kan? Tapi sebenarnya aliran dia sangat logik. Ia bermula dengan cita-cita besar negara, kemudian dipecahkan kepada 3 asas utama yang akhirnya membentuk prinsip-prinsip tindakan. Nampak tak? Semuanya bersambung dari visi sehinggalah ke realiti. Dan daripada kerangka besar tadi, lahirlah 3 prinsip utama ni. Inilah boleh kita katakan DNA strategi pertahanan kita. Apapun keadaan yang datang, tindakan Malaysia mesti akan berpandukan salah satu daripada 3 tiang ni. Berdikari, kerjasama serantau dan bantuan luar. Jom kita tengok satu persatu. Prinsip yang pertama dan yang paling penting, berdikari. Ini adalah tunjang kedaulatan. Maksudnya, Malaysia kena ada keupayaan untuk selesaikan masalah dalamannya sendiri dulu. Macam orang cakap, sebelum harapkan jiran tolong, kita kena pastikan rumah kita sendiri kukuh dari dalam. Seterusnya, kita tak hidup bersendirian atas muka bumi ni kan. Jadi, prinsip kedua ialah kerjasama serantau. Falsafahnya simple je. Kalau jiran kita aman dan stabil, kita pun akan rasa tempias keamanan tu. Sebab itulah hubungan baik dengan negara-negara ASEAN dan jiran lain, ia bukan pilihan, tapi satu kemestian strategik. Dan prinsip ketiga, bantuan luar. Yang ini pula adalah pelan kontingensi ataupun kita boleh panggil pilihan terakhir. Dasar kita realistik, kita akui mungkin ada ancaman yang terlalu besar untuk kita hadapi seorang diri. Kalau dan hanya kalau itu berlaku, barulah kita akan minta bantuan daripada rakan-rakan antarabangsa kita. Kita dah faham strategi dan prinsip-prinsipnya. Sekarang timbul soalan, strategi ni semua nak lawan apa sebenarnya? Jom kita mulakan dengan musuh yang paling dekat, iaitu ancaman yang datang dari dalam negara sendiri. Ancaman dalaman ni datang dalam macam-macam bentuk. Macam yang kita boleh nampak kat sini, ia boleh datang dari ideologi yang melampau, hasutan, sampailah ke masalah-masalah sosial. Dan semua ni boleh dikategorikan kepada 3 jenis tindakan khusus yang sangat-sangat berbahaya. Mari kita perincikan sikit. Ancaman subvertif ni, ia bukan setakat tak bersetuju dengan kerajaan tau. Ini adalah usaha aktif untuk jatuhkan sistem yang ada secara haram. Espionage pula. Ini perang senyap. Macam dalam filem James Bond, di mana ada pihak cuba curi maklumat strategik kita. Dan sabotaj pula adalah serangan fizikal secara terus kepada aset-aset penting negara. Bayangkan, ada orang cuba letupkan loji cana kuasa atau rosakkan sistem komunikasi. Okey, kita dah tengok ancaman dari dalam rumah. Sekarang, jom kita luaskan sikit pandangan kita. Malaysia juga berdepan dengan pelbagai cabaran dari luar sempadan. Dan di sinilah kerjasama antarabangsa tu jadi sangat-sangat penting.
Perbandingan ni tunjukkan perbezaan yang jelas. Ancaman luaran boleh datang dari negara lain ataupun dari kumpulan bukan negara, contohnya macam peganas antarabangsa. Dan yang paling relevan zaman sekarang, ancaman yang tak kenal sempadan fizikal, serangan cyber. Inilah dia medan perang alaf baru. Jadi macam mana kita nak hadapi semua ni? Melalui rangkaian kerjasama strategik inilah. Boleh nampak kan, Malaysia tak letak semua telur dalam satu bakul. Kita terlibat secara aktif dalam macam-macam platform, dari peringkat global macam PBB, sampailah ke perjanjian pertahanan yang lebih khusus macam FPDA. Setiap satu ni mainkan peranan yang berbeza untuk jaga keselamatan kita bersama. Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Lepas kita faham semua prinsip dan ancaman tadi, mari kita bawa perbincangan ni ke masa kini. Sebab dunia sentiasa berubah dan begitu jugalah dengan definisi keselamatan itu sendiri. Kata kunci dekat sini ialah kompleks. Perang zaman sekarang tak semestinya guna senjata dan askar lagi. Satu serangan cyber yang berjaya boleh lumpuhkan ekonomi satu negara dalam beberapa jam je. Masalah yang jadi di satu sudut dunia boleh merebak ke seluruh pelusuk dunia dalam sekelip mata. Semua ni memaksa kita untuk fikir balik apa sebenarnya maksud pertahanan hari ini. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ni untuk kita sama-sama fikirkan. Bila sempadan negara jadi makin kabur di alam maya dan ancaman boleh datang dari mana-mana, dari sesiapa sahaja, apakah sebenarnya bentuk pertahanan yang betul-betul ampuh untuk masa depan? Ini bukan lagi soal kerajaan semata-mata, tapi dah jadi satu cabaran untuk kita semua.